boleh mengetahui bahasa binatang, bahasa burung, bahasa semut. Ini mukjizat Nabi Sulaiman AS. Nabi Sulaiman nak turun satu lembah yang ramai semut. Qala lam tadkhulu masalikanhum la yasma'u Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Berkatalah pemimpin semut pada rakyat mereka, wahai rakyatku, masuklah kamu dalam lubang-lubang kamu. Kerana Sulaiman akan turun di sini. Nanti kamu dipijak dalam keadaan mereka tak sedar. Jumlah mereka ramai. Bila mereka turun, banyaklah makanan yang tumpah, gula yang tumpah, rezeki yang banyak. Jangan gopoh, masuk dalam lubang dulu. Jangan kamu dipijak nanti. Berhati-hati. Sulaiman mendengar percakapan Raja Semut ini. Dia tersenyum, disebut dalam Quran. Bila dia turun, dia panggil Raja Semut ni. Dia panggil. Dia tanya, wahai pemimpin semut, kamu tak tahu aku ni Rasulullah, utusan Allah. Aku tak buat zalim. Allah Ta'ala haramkan buat zalim pada rakyat termasuk semut-semut. Raja Semut kata, tidakkah Rasulullah mendengar saya menyebut dalam keadaan mereka tak sedar? Tak sedar. Wahum la yash'urun. Mereka tak sedar. Tak sedar, bukan sengaja. Saya sebut itu. Sulaiman sangat bersyukur pada Allah Ta'ala. Yang menarik di sini bagaimana makhluk yang halus, semut, bertanggungjawab terhadap rakyat dia. Walaupun hanya makan sebiji gula saja, bukan roti kadina. Sebiji gula saja. Ada maruah. Pemimpin yang ada maruah, walaupun sebiji gula, sebiji nasi, makanan dia. Bukan kota gana, berapa kali ganda, berapa ribu ekor semut boleh makan. Ini kita tak nilai. Kita tak ke pemimpin pusat yang jual negara, jual maruah negara. Beli kapal terbang Boeing, beli macam-macam lagi. Sampai trilion. Trilion ni ribu juta. Duit. Melabur dia mereka. Beli pula berhutang. Hasil-hasil negeri pula kena mereka ambil, jual pada mereka. Meniaga dengan mereka. Orang Malaysia ni tanam jagung 1 ekar. Orang Malaysia tanam jagung 100,000 ekar. Nak lawan, yang timbul jagung mereka aja. Ini cari sahabat. Menjatuhkan maruah negara. Tapi geng-geng yang memerintah Pakatan Harapan, puak-puak ni, tak peduli maruah negara yang dijual, duduk ambil ke benda yang sikit. Benda yang remeh-temeh. Saya rasa rakyat Sabah lebih bermaruah daripada pemimpin kerajaan pusat. Gunakan maruah ini. Pilih pemimpin yang betul dalam masa pilihan raya. Oleh kerana itu, pilihan raya ini pilih pemimpin yang Tuhan sebut dalam Quran tadi, yang ada ilmu, yang akhlaknya baik. Kerana ada ilmu, ikhlas, baik. Walaupun tak ada harta, tak ada duit. People yang ada ilmu ni boleh cari duit. Duit yang sedikit boleh dilabur, boleh dibanyakkan. Kalau pemimpin yang harta negaranya banyak, tapi bodoh. Tak ada ilmu. Jahat. Menghabiskan hasil negeri. Yang menderita. Bertanggungjawab memilih pemimpin yang ada ilmu, yang akhlak baik, yang mulia, ini sangat penting. Maka pilihan raya ini adalah satu kewajipan yang sangat besar. Jangan diabaikan oleh rakyat negeri Sabah. Tunaikan kewajipan ini dengan betul. Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis telah berjaya mengajar rakyat negeri lain. Saya harap rakyat negeri Sabah ini akan jadi guru pada negeri lain di Malaysia ini. Dah pandai tukar kerajaan. Cuma bagaimana nak tentu pemimpin, ini saja. Calon dipilih, yang ada ilmu, yang ada akhlak, yang ada apa. Dan kami dah sebut tadi, tiap-tiap calon yang kita lantik ini berbaiah dan bersumpah. Ini istimewa kita. Memilih pemimpin. Kalau dia khianat, dia tipu, dia dilaknat oleh Allah. Laknat, semua melaknat. Maka, Alhamdulillah, hasil daripada baiah sumpah ini, 4 negeri yang kita perintah tu bersih.
Tak ada salah laku, tak ada rasuah, tak ada siasat. Saya buka pada SPRM semua, pergi siasat ni, Kedah, siasat. Pergi tangkap Sanusi pukul 3 pagi. Kerana kif sikit sangatnya. Tangkap pukul 3 pagi. Siasat, habis. Selesai, tak ada apa. Saya saja kena zalim pukul 3 pagi. Macam-macam berlaku. Kita dapat menunjukkan pemimpin yang ada maruah. Oleh kerana itu, kita harap rakyat di Sabah ni, pilihlah calon Perikatan Nasional yang kita tentukan dengan sumpah, dengan janji tadi, insya-Allah menjamin keselamatan rakyat, kebahagiaan mereka dunia akhirat. Ya, cukup sekadar itu ucapan saya, pendek saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.